Alright, dah sampai dekat spot, baru balik open house. So hari ni cuba nak target tengok dapat ke tak dapat pujuk Toman ni. Sebab banyak kali ada lalu depan aku ni. Dah 2-3 kali ada lalu depan aku. Sebelum ni aku bawa set kecil je sebab aku nak cari PB. Hari ni kita bawa set besar sikit lah. Terus tengok hari ni ada hasil ke tak ada hasil lah. Kita cubalah tengok dapat tak pujuk kan. Kita pun tak pernah dapat Toman, tak pernah ada lesen Toman ni. Kita tengok boleh naik kan ke tak boleh naik. Sebab hari tu aku nampak bujang 2-3 kali aku nampak semalam. Bosa yang tu mama aku memang besar semalam tu dekat belah-belah sana. Nanti kita pergi belah sana, kita tengok macam mana, dapat ke tak dapat. Kita cuba. Walaupun percentage tu macam kurang lah, sebab tak adalah banyak sangat. Adalah nampak beberapa kali, adalah 5-6 kali aku nak mancing PB, tiba-tiba dia datang kan. So set hari ni aku pakai rod Rentaka Black Heart 4 V2. Tali aku guna Seahawk Gachiri 40 LB. Dan leader aku guna leader 50 LB daripada Bosna. Kita tengok macam mana. So reel kita pakai Sisa Salminas. Let's go, kita tengok. Kalau ada rezeki adalah, moga-moga ada rezeki lah. Tak pernah dapat Toman kan. So kita tengok dapat Toman ke tak dapat Toman. Bismillah. Oh. Garang anak dia. Dia hilang. Anak Toman yang kejar. Kita mencari mak dia, bapak dia pun boleh, abang dia pun boleh. Tu sambil-sambil tu aku cubalah blind ikat sikit kan. Manalah tahu kok ada hasil kan. Oh, apa tu? Anak-anak Toman. Digigit ekor je. Dia tak boleh gigit badan kan. Anak-anak Toman guys. Sambil menunggu tu, manalah tahu dia ada muncul kat permukaan. Aku pun apa lagi, blind cast je lah. Nak elak-elak bosan sementara menunggu tu kan. Blind cast je, betul je lah. Mana tahu tiba-tiba ada sambaran. Aku tak tahu betul ke tak tu. Daripada segi kuak dia tu macam dah betul dah. Aku pun tak ada experience benda ni. Kita bedal je lah. Dia dah muncul tapi dia tak nak makan. Aku cuba tukar spot, berganjak ke tepi sikit, tengok manalah tahu kokot ada dia muncul. Sekali tiba-tiba dia muncul dekat lah pula. Oh, besar bos. Oh, besar bos. Besar bos. Kenapa dia tak nak makan? Heart rate gua berdegup kencang baik. Sikit lagi. Oi. What the fish is that?
What kind of fish is that? Anak toman. Oi, dah tak ada dah pula penampakan dia. Ada yang kat bawah tu tapi tak tahu besar ke kecil. Kena anak-anak dia lah tu. Alright guys. Weh, kena. Oh, terkejut aku. Wah, ni macam mana ni? Oh. Pisau patah pula rot aku. Alhamdulillah. Weh, toman pertama lah hidup aku. Alhamdulillah ya Allah. Yeah. Akhirnya. Kecil-kecil nanti besar tu. Allah Akbar. Kejut kita dibuatnya. First time. Jadilah. Guys, jadilah. Alhamdulillah, dah boleh balik. Nanti kita repeat lagi sebab sekarang pun dah pukul 7. Aku nak kena gerak balik dulu. Kita settlekan apa yang patut. Nanti kita sambung dia. Alhamdulillah. Berjaya dapat kan toman yang pertama. Walaupun saiz macam tu tapi tak apalah, at least dapat juga kan. So pengalaman aku terkejut aku tadi. Tak apa, nanti kita cari yang besar sikit. Okay, mana yang tonton aku punya ni, jangan lupa subscribe aku. Bantu subscribe, tengok video-video aku, watch time sikit. Aku perlukan watch time sebenarnya untuk aku, orang kata santai-santai lah. Okay, bantu aku sikit-sikit lah, mana tahu. Okay, aku pun baru lagi pemancing baru nak berjenak dalam video blogging apa semua. So terima kasih mana yang support aku. Nanti kita jumpa lagi pot yang sama. Kita cuba cari yang besar sikit sebab memang tadi ada besarnya, serius. Okay, so terima kasih. Kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum.